Hari ini kita akan bawa anda melihat dengan lebih dekat proses penghasilan Golgi Jelly Gamat. Jom ikut perjalanan kami ke kilang Golgi Jelly Gamat yang terletak di Puchong, Selangor. Sekarang kita telah sampai di kilang Delima Sendirian Berhad, tempat di mana proses pembuatan Golgi Jelly Gamat dijalankan. Golgi Jelly Gamat dihasilkan di kilang yang mematuhi standard pengeluaran dengan pensijilan Amalan Perkilangan Baik GMP, Halal Jakim dan KKM. Jom kita lihat dengan lebih dekat bagaimana proses Golgi Jelly Gamat dihasilkan, bermula daripada bahan mentah sehingga menjadi produk siap. Sebelum memasuki kawasan pengeluaran, semua pelawat perlu mengikuti prosedur pemakaian SOP seperti memakai lab coat bagi memastikan kebersihan dan keselamatan sepanjang berada di dalam kilang. Ini merupakan langkah pertama dalam proses pembuatan Golgi Jelly Gamat. Di bilik ini, semua bahan mentah akan ditimbang mengikut sukatan yang telah ditetapkan. Proses ini penting bagi memastikan setiap penghasilan Golgi Jelly Gamat mempunyai sukatan yang tepat, kualiti yang konsisten dan memenuhi piawaian pengeluaran. Seterusnya, kita ke mixing room. Di bahagian ini, ekstrak gamat akan dicampurkan bersama bahan-bahan lain mengikut formulasi yang telah ditetapkan. Mungkin anda tertanya-tanya, bagaimana gamat yang asalnya mempunyai warna gelap boleh diproses menjadi bentuk cecair? Inilah prosesnya. Ekstrak gamat akan melalui proses pemasakan bersama bahan-bahan terpilih sehingga menghasilkan tekstur cecair yang lebih halus dan sesuai untuk dinikmati. Melalui proses ini, warna asal gamat yang gelap akan berubah menjadi lebih cerah dengan rasa yang lebih enak. Seterusnya, kita ke washing dan utility room. Di sini kita dapat melihat proses pencucian botol yang akan digunakan untuk mengisi Golgi Jelly Gamat. Semua botol akan melalui proses pembersihan terlebih dahulu bagi memastikan setiap botol berada dalam keadaan bersih dan bersedia untuk proses pengisian produk. Selepas proses pencucian, botol-botol akan melalui proses pengeringan menggunakan cahaya UV dan dibiarkan semalaman selama kira-kira 24 jam. Selepas selesai proses pengeringan, botol-botol ini sedia digunakan untuk proses pengisian Golgi Jelly Gamat. Sekarang kita berada di liquid filling room. Di sinilah proses pengisian Golgi Jelly Gamat ke dalam botol dijalankan. Proses ini menggunakan mesin pengisian yang telah ditetapkan bagi memastikan setiap botol diisi dengan sukatan yang tepat dan konsisten. Selepas proses pengisian selesai, botol akan melalui proses insert penutup sebelum diteruskan ke proses seterusnya. Seterusnya, kita masuk ke packing dan labelling room. Di bahagian ini, botol akan melalui proses capping, iaitu proses pemasangan penutup botol bagi memastikan setiap botol ditutup dengan kemas dan selamat. Kemudian, proses pencetakan tarikh luput akan dilakukan pada bahagian bawah botol. Setiap botol akan ditandakan dengan tarikh luput bagi memastikan maklumat jangka hayat produk dapat dilihat dengan jelas oleh pengguna. Golgi Jelly Gamat mempunyai tempoh luput selama 2 tahun dari tarikh pengeluaran. Selepas itu, botol Golgi Jelly Gamat akan melalui proses pelabelan, labeling. Setiap label dipasang dengan kemas dan tepat pada botol sebelum proses pembungkusan. Seterusnya, botol akan melalui proses shrink wrapping. Botol yang telah siap dilabel akan dibalut menggunakan plastik khas bagi memastikan pembungkusan produk lebih kemas, rapi dan terlindung. Akhir sekali, inilah dia Golgi Jelly Gamat yang telah siap diproses. Botol-botol yang telah lengkap melalui semua proses pengeluaran akan dimasukkan ke dalam kotak pembungkusan. Produk kemudiannya akan disimpan dan disediakan untuk proses penghantaran kepada pelanggan. Inilah keseluruhan perjalanan proses penghasilan Golgi Jelly Gamat daripada bahan mentah sehingga menjadi produk siap yang sedia dinikmati. Your journey to better health starts at GNE.